Jangan gatal tangan terus nak pajak emas awak. Bila terdesak perlukan duit, silap langkah, emas lebur, hutang pula yang makin bertambah. Miss ini Lia nak kongsikan bila masa yang perlu awak jual dan bila masa yang perlu awak pajak. First, kena jujur dengan diri sendiri. Mampu tak awak nak tebus balik emas tu dalam masa 6 ke 12 bulan? Kalau tahu gaji tu memang cukup-cukup makan dan tak ada bajet nak tebus balik, tolonglah jual je lah terus. Janganlah nak seksa diri untuk bayar upah simpan. Last tak pasal-pasal emas ni pula kena lelong. Second, tengok pula saiz aset. Kalau awak nak pakai duit besar untuk upgrade aset macam beli rumah ataupun tanah, jual je lah emas ni. Janganlah nak sayang yang tak bertempat. Awak ingat gini je lah emas ni dia dah berjaya jalankan tugas dia sebagai pelindung nilai. Jadi biar je lah dia bertukar jadi aset yang lebih besar, kan? And third, habis kuliah, bila masa yang patutnya pergi pajak? Pajak ni special untuk emergency yang perlukan jumlah kecil je dan awak pula jenis yang confirm 100% ada cash untuk tebus balik. Barulah ada untung. Makna kata duit kecemasan dapat, emas pun masih kekal milik awak. Kesimpulannya, emas ni sangatlah fleksibel. Tapi kita yang kena bijak menguruskannya. Nak tak Lia ajar strategi kumpul emas supaya awak sentiasa ada backup waktu terdesak? Klik je terus link di bio Lia sekarang juga. Boleh?